ini pernah musnahkan industri babi di Malaysia dan merenggut puluhan nyawa. Ini adalah sejarah hitam wabak Nipah 1998. Semuanya bermula di sebuah ladang kinder di Ipoh, Perak apabila pekerja ladang mula jatuh sakit dan dunia. Jabatan Kesihatan pada mulanya menyangka puncanya ialah Japanese Encephalitis (JE), penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Pihak berkuasa segera melancarkan operasi besar-besaran. Penyemburan fogging dilakukan. Ribuan orang dan kinder di kawasan terjejas disuntik vaksin JE. Namun, pada Disember 1998, ada penternak telah pindahkan kinder yang dijangkiti dari Ipoh, Perak ke Bukit Pedok, Negeri Sembilan, kandang kinder terbesar di Asia Tenggara masa itu. Pada Mac 1999, selepas 54 orang terkutan, barulah kebenaran terbongkar melalui ujian makmal. Musuh sebenar bukanlah Japanese Encephalitis, tetapi satu virus baru yang belum pernah dilihat dunia. Mereka menamakannya virus Nipah. Bersempena nama kampung Sungai Nipah, kawasan paling teruk terjejas bersebelahan Bukit Pedok. Menurut semua kertas kajian ni, punca berasal daripada keluang, kelawar buah di Ipoh, Perak yang kehilangan habitat hutan lalu beralih ke pokok buah-buahan berhampiran ladang kinder. Air liur dan najis keluang yang terjatuh dalam kandang kinder mencetuskan rantaian zoonotik yang dahsyat. Setelah virus dikenal pasti, pihak berkuasa menjalankan operasi pengurusan haiwan terbesar dalam sejarah negara. 1 juta ekor kinder dilupuskan. Industri bernilai $700 juta lumpuh sekelip mata. Krisis ini menimbulkan ketegangan apabila penternak tidak diberikan pampasan yang adil bagi setiap ekor kinder yang dilupuskan. Secara keseluruhan, wabak ini merenggut 105 nyawa di Malaysia dan menjadi pengajaran termahal buat negara. Tak ada hujan, tak ada ribut.